Macam mana nak beli emas fizikal dekat Public Gold? Sebenarnya ada 3 cara mudah ikut pada bajet dan keselesaan tuan-puan. Yang pertama, boleh secara outright purchase. Full payment ni cara yang paling cepat kalau tuan-puan ada bajet penuh. Boleh terus buat bayaran penuh ikut harga semasa. Contohnya, tuan-puan nak beli gold bar 10 gram. Tuan-puan terus bayar penuh dekat aplikasi Public Gold dan sistem akan teruskan dengan proses shipment selepas bayaran selesai. Emas tuan-puan akan dihantar terus melalui jet shipment iaitu postage yang berinsurans. Yang kedua, outright purchase, EPP ataupun Easy Payment Purchase. Kalau boleh cukup bajet penuh tapi tetap nak miliki emas, boleh guna kaedah EPP. EPP ni membolehkan tuan-puan bayar secara ansuran selama 6 bulan ataupun 10 bulan. Contohnya, nak beli gold bar 10 gram ni tapi bajet kita terhad. Bolehlah bayar sikit-sikit sekitar dalam RM600 sebulan. Emas tuan-puan akan dapat selepas bayaran selesai. Yang ketiga, simpanan dekat dalam akaun gap serendah RM100 dan ini cara yang paling fleksibel dan mesra bajet. Tuan-puan boleh mula serendah RM100, kumpullah sikit-sikit dekat akaun gap. Bila cukup gram, boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal melalui sistem ikut desain yang tuan-puan inginkan. Jadi tak kisahlah bajet besar ataupun kecil, semua orang boleh simpan emas mulai hari ini. So bagi mereka yang nak bermula menabur emas, bolehlah rujuk pin video Fiza ataupun tekan dekat link bio untuk Fiza bantu sebaiknya.